Okay, Assalamualaikum guys. Okay, ini sambungan daripada video sebelum ni. So kenapa saya decide untuk beli EV jenis ni lah. Okay, so basically saya dah decide saya nak beli EV jenis SUV. So kita tengok pada bajet kita lah. So berdasarkan bajet tu, apa pilihan yang ada di pasaran EV Malaysia untuk jenis SUV. So tapi bajet tu actually okay, macam kita tahu EV ni harga dia 100,000 dan ke atas kan. Tapi untuk saya punya bajet saya lebih sedikit lah daripada 100,000 tu. Saya punya bajet dalam 150 ke 200,000. Sebab apa bajet saya kat area tu, sebab ada banyak pilihan dekat dalam harga lingkungan harga 150 ke 200,000 tu, ada banyak pilihan EV SUV yang menarik. So kalau ikutkan berdasarkan bajet yang saya ada tu tadi, so apa EV yang ada? So EV yang memang dari kategori jenama mewah, BMW ke Mercedes ke Porsche memang totally out lah kan. So itu tak masuk dalam kita punya pilihan. So sebenarnya pilihan yang ada, kalau ikutkan bajet saya tu, ada daripada jenama okay, of course nombor satu yang paling popular di dunia lah kan, Tesla. So ada Tesla Model Y rear wheel drive. Lepas tu kita ada daripada model BYD. Of course BYD sekarang dah jadi jenama EV nombor satu di dunia. Pasaran dia lebih tinggi daripada Tesla kan. Dia punya market share dia dia dah kalahkan Tesla. So kalau BYD kita dalam kategori tu, actually ada BYD Sea Lion 7. BYD Atto 3 pun actually size dia tak kalah sangat pun dengan BYD Sea Lion 7. Cumanya saya dah test drive BYD Atto 3 dengan Sea Lion 7 ni. So saya boleh nampak lah dari segi penggunaan material dalam BYD Atto tu, dari segi dia punya screen yang lebih kecil kan, dia punya meter cluster tu, dalaman dia tu, dan juga dari segi dia front wheel drive, dia tak ada frunk. So disebabkan benda-benda tu, saya tak masukkan dia lah dalam senarai pilihan untuk pembelian EV saya. So jadi untuk BYD saya ambil model BYD Sea Lion 7. Okey, dan model apa lagi yang ada dalam senarai pilihan? Kita ada daripada jenama Xpeng. So ada model Xpeng G6. Selain tu kita juga ada daripada jenama Zeekr 7X, tak silap saya model 7X. Okey, dan juga ada, okey, kalau ikutkan apa yang saya senaraikan ni semuanya SUV kategori mid size tau. So segmen D kalau tak silap saya lah. Jadi selain daripada tu, ada juga daripada brand Leapmotor, C10, Leapmotor C10. Tapi kalau ikutkan harga dia sebenarnya bawah 150,000. Harga dia dah semakin murah dah, C10 ni, Leapmotor C10. Tapi dari segi saiz dia memang besar, dia SUV yang saiz besar. Dan of course kalau saya tak sebutkan ni, jadi nampak pelik juga, sebab di Malaysia kita ada daripada jenama Proton, model E-Mas 7. Itu pun juga adalah model SUV yang bersaiz besar juga. Cumanya saya tak masukkan dalam senarai pilihan saya disebabkan apa yang ditawarkan je lah, dari segi material dia punya saiz bateri apa semua tu lah. Okay, yang tu nanti saya akan buat satu video yang berasingan apa yang saya listkan bila ada dari spek, daripada segi spek, specification model tu apa yang saya nak, dan yang menyebabkan saya membeli EV ni. Okey, tapi daripada pilihan-pilihan yang saya nyatakan tadi tu dah ada berapa? Ada 5 macam tu kan. Ada tambahan satu lagi daripada jenama Smart. Smart dia ada hashtag 3 dan juga hashtag 1. So hashtag 1, Smart hashtag 1 dengan Smart hashtag 3.
Lebih kurang juga dia, saya rasa kategori SUV, cumanya saya dah pernah masuk dalam dua-dua model Smart ni. Cuma saya tak test drive lah. Tapi dari segi ruang dia sebenarnya luaran dari luar nampak macam besar, tapi dalaman memang kecil lah. So nak katakan dia kategori SUV yang bersaiz sederhana ke saiz besar pun tidak. Dia memang saiz yang pada saya memang saiz macam saiz kecil sikit lah. Saya rasa Atto 3 lebih besar ruang saiz dia berbanding contohnya Smart Hashtag 3. Sebab Smart Hashtag 3 tu dia memang nampak sangat dia SUV coupe, dia punya bentuk dia. Tapi dalam dia sempit. Berbanding dengan Sea Lion 7, walaupun dia nampak SUV coupe, tapi dalaman dia luas. Okay. So bila kita dah senaraikan pilihan yang kita ada berdasarkan bajet kita tu, dari situ kita boleh go lebih detail lah. Kita tengok one by one spek apa yang kita nak sebelum kita nak beli EV tu lah. Okay, yang tu nanti saya akan sharekan dalam video seterusnya. Okay, so bila saya dah senaraikan spesifikasi yang saya nak pada kenderaan EV yang saya nak beli tu, dan saya tengoklah pada setiap model tu ada tak benda-benda yang saya nak tu. Okay, so antara model yang di-excludekan daripada pilihan disebabkan tak ada senarai yang saya nak tu, contohnya model Xpeng J6. So model Xpeng J6 ni kenapa dia terkeluar dari senarai, sebab dia tak ada frunk, dia tak ada glove box, dan dia tak ada dalaman dia tak ada ambient lighting. Tu dia terkeluar lah. Untuk model Leapmotor C10, waktu awal dia jual tu sebenarnya dia pun tak ada frunk tau. Selepas tu baru dia updated yang terbaru ni, dan harga pun dah turun semakin murah. Dia ada frunk dah. Lepas tu dalaman dia pun nampak lebih cantik, interior design dia. Cumanya dia punya battery size dan charging kebolehan mengecas dia tu dia tak berapa bagus. Sebab tu dia terkeluar daripada senarai pilihan saya. Okey. Macam kereta Proton Emas pun sama juga, sebab saiz bateri dan kebolehan pengecasan dia tu agak kurang. So saya tak masukkan dalam pilihan EV yang saya nak beli. Tapi kalau you all yang hanya baru nak cuba-cuba try pakai EV dan untuk untuk entry level punya EV tu, saya rasa Proton Emas 7 dah cukup dah. Okay. Seterusnya model, so saya dah keluarkan model Xpeng, saya dah keluarkan model Leapmotor, model Smart pun sama sebab saiz dalaman ruang yang kecil, tapi dalaman dia menarik. Dia ada skrin yang okey, dia ada interior lighting, cumanya saiz dia tu. So saya dah keluarkan. Lepas tu apa yang tinggal cuma model Tesla Model Y. Lepas tu ada model BYD Sea Lion 7, ada model Zeekr 7X. Tapi sebenarnya waktu saya buat pembelian kereta EV saya ni, model Zeekr tu tak dilancarkan lagi. So itulah. Kalau tak dia mungkin saya akan ada high interest untuk memilih model Zeekr tu. Sebab harga dia okey, harga dia okey. Akhirnya okey, bila kita selain daripada kita senaraikan apa spek yang kita nak tu, dan juga bajet harga yang kita ada satu lagi sebenarnya faktor tambahan yang menyebabkan saya memilih model EV ni, iaitu kekuatan jenama tu sendiri di pasaran Malaysia. Sebab apa saya cakap benda ni? Sebab memang kebanyakan model EV ni daripada company-company dari China. So bila dia bawa masuk ke sini, dia perlukan
kita panggil dealer, distributor tempatan lah untuk bantu dia. So kalau distributor tempatan tu tak kukuh, so dia tak dapat buka banyak branch, after sales service dia akan kurang. Itu yang menyebabkan dia punya kekuatan jenama tu, model tu tak, kekuatan jenama tu tak bagus lah di pasaran Malaysia. Sebab apa? Bila kekuatan jenama tu tak ada, contoh saya macam saya bagi dalam video sebelum ni, jenama Neta tu dah tutup dah dia punya main office di Malaysia. So kita risau yang tu lah, kita dah beli, dah bayar mahal-mahal, sekali company tu tutup kedai di Malaysia. So after sales nak pergi mana kan? Itu yang saya risau. So bila saya tengokkan pada faktor yang itu, sebab itulah saya memilih BYD sebagai pilihan EV saya. Sebabnya dia ada kekuatan pasaran jenama tu. Dia ada kekuatan jenama BYD tu di pasaran Malaysia. Kita boleh tengok dia punya local distributor dia adalah Saimoto. Saimoto ni memang dah terkenal dengan jenama-jenama apa bawah Saimoto ni. You ada yang utama lah, Toyota, UMW tu Saimoto dah beli. Lepas tu you ada jenama apa lagi? Actually Pro 2 pun ada Saimoto ada pegangan sedikit. Lepas tu you ada jenama mewah macam BMW dan Mini pun dipegang oleh Saimoto ni. Saimoto ni dia company bawah Sime Darby lah. So dia company yang besar yang dah lama di Malaysia. So jadi saya tak risaulah bila dia sebagai local distributor untuk brand BYD ni. Kita pun boleh tengok bukan hampir setiap negeri lah, tapi hampir di setiap zon di semenanjung Malaysia ni ada branch BYD. After sales dia dah terjamin, service center semua dah ada dah. So saya tak risau sangat. So saya boleh anggap jenama BYD ni macam jenama Toyota lah di pasaran Malaysia. Dan saya yakin lah bila saya buat pilihan jenama BYD ni. Berbanding kalau contoh macam you ambil model Zeekr, macam model Zeekr pun sekarang ni yang bawa masuk dia Karo kan, Karo. Tapi dia tak banyak branch tau. Jadi saya risau sikit kalau orang-orang yang di luar Kuala Lumpur kalau beli, macam mana nanti kena datang balik ke KL kalau ada apa-apa berlaku pada kereta dia kan. Jadi kan tu tu akan menyusahkan lah. Macam saya di sini, even di sini kita di belah Pulau Pinang ni, di sebelah seberang Perai ni ada dua showroom BYD, dua company yang berlainan yang ada di bahagian seberang Perai ni. Kalau di bahagian pulau ada satu. Jadi memang tak risaulah kalau ada apa-apa berlaku pun. Even kalau saya nak pergi Sungai Petani pun ada juga BYD di sana, branch BYD di situ. Okay, so itu antara faktor lain yang you all perlu consider juga bila nak beli EV ni. Tengok kekuatan jenama tu lah di pasaran Malaysia. So apa lagi brand lain yang kekuatan dia agak bagus di pasaran Malaysia? Of course lah Proton. So kalau you beli Proton Emas tu you tak risau. Lagi yang saya boleh cakap macam Tesla pun should be okay sebab dia ada di KL, di Cyberjaya tu. Dia ada di Penang dia ada, dan juga di Johor pun dia ada. Macam brand Leapmotor ni susah. Macam brand Leapmotor kalau di utara ni terdekat memang hanya satu, jadi ada di Ipoh, Perak tak silap saya. Selain daripada di KL lah. So agak menyusahkan. Okay. So itulah antara faktor-faktor yang saya tengok bila saya membuat pilihan untuk membeli EV saya ni. Okay, so nanti di next video saya akan ceritalah model EV apa yang saya beli ni, dan ada tak semua benda-benda yang saya sebutkan tadi tu pada EV ini. Okay, alright guys, jumpa lagi di video akan datang.